Filem wajib tonton untuk tahun ini. Cerita apa ni weh? Mikael, Pemburu Dua Alam. Genre aksi seram komedi tahun 2026. By the way, Ali Cafe adalah penaja minuman rasmi movie ni tau. Thank you Ali Cafe sebab invite kita tengok movie ni. Kita pun nak edit macam Remy Isah lah sebab dia pun minum Ali Cafe. Dalam movie tu nak up tenaga lawan jin. Mengisahkan satu kejadian mengerikan dan misteri di sebuah pekan kecil di mana berlakunya pembunuhan di sebuah majlis perkahwinan menyebabkan 25 kematian. Mikael lakonan Datuk Remy Ishak merupakan seorang pegawai polis dipanggil untuk menyiasat kes mengerikan tersebut. So, korang rasa apakah yang akan berlaku selepas itu? Berjayakah Mikael selesaikan kes tersebut? Yang itu korang kena tengok sendiri, okey? Mikael merupakan seorang pemburu dua alam, manusia dan jin. Dua-dua dia sapu. But filem ini sekali tengok, aku rasa dia macam ada vibe filem Konstantin 2005 lakonan Keanu Reeves dan juga RIPD 2013 lakonan Ryan Gosling. Tapi bagi aku benda itu tidak menjadi masalah selagi filem ini digarap dengan sangat baik. Dan yes, filem ini sangat baik dari setiap elemen dan rempah ratusnya. Lakonan pelakon pembantu seperti Norin Iman, Fabian Loh dan Alicia Amin sangat rancakap mensempurnakan filem ini. Sumpah aku gelak tak kering gusi babe bila diorang ni buat punchline. Fabian Loh dan Norin Iman tu memang sengat-sengat ubi. Apa benda lah nama perempuan Winston yang kubang-kuban je. Dan watak Torsim sebagai Raja Jin lakonan Amin Hafiz bagi aku tak kurang hebatnya. Dia punya keseraman tu sampai. Buat evil dan jahat tu memang tak boleh tipu punya. Kredit harus diberikan pada beliau. Okey, kita sentuh bab plot storyline. Bagi aku sempurna. Ada 1-2 plot twist. Should be okey. Kalau banyak-banyak plot twist pun serabut nantang. Dia punya fighting scene pun mantap style Kosai tu. Scene di mana Mikael masuk dalam alam gaib tu. Dia masuk mode fighter padu gila. Dah macam main video game tu. Dengan guna kerambit dia. Tapi boleh guna mode tu seminit je lah. Okey lah, aku cuma nak komen satu je lah kekurangan. Prop hantu tu macam tak konsisten. Awal-awal tu memang nampak seram gila. Tapi bila dah banyak-banyak hantu keluar tu, nampak semakin kartun. Tapi ia tidak menidakkan yang filem ini adalah filem yang bagus. Penuh rencah dan rempah ratus. Apa lagi? Jom bawa ramai-ramai ke panggung wayang layan filem Mikael Pemburu Dua Alam ini. Overall aku sangat enjoy. Rating aku bagi 9/10. So, apa komen anda? Aku Syah Rubio. Bye.